Ini korang kena try. Serius aku cakap dengan korang. Aku sangat-sangat teruja nak recommendkan korang ni satu ni. Okay, multi-purpose cleaner ni. So, korang cubalah try. Sungguh aku cakap dengan korang. Kali ni je korang kena cuba. Sebab yang ini, aku dah try dah. So, bila aku try, aku test, memang betul-betul padu, memang betul-betul bagus. Sebab tu aku berani recommend dengan korang. So, yang ini, dia multi-purpose. Stainless steel boleh, besi boleh, peti ais boleh. Yang paling best sekali, kalau korang nak bersihkan dalam peti ais, dia memang khas untuk apa cakap food. Maksudnya kalau korang sembuh kat dalam peti ais, korang bersihkan dalam peti ais korang ni ada makanan apa-apa semua kan. So dia tidak merosakkan ataupun dia tidak mencemarkan makanan korang yang ada dalam peti ais. Itu yang paling penting. Tapi tak apalah, itu cerita nombor 2. Tapi cerita nombor 1 dia kan, korang nak bersihkan apa-apa pun boleh. Nak bersihkan peti ais, korang tengok ni saya lap peti ais ni. Kerja jadi betul senang-senang kak. Kakak, kerja betul-betul senang kak. Pakai serius kak. Okay, sembuhkan saja macam ni. Okay, nampak? Ini untuk bersihkan peti ais. Tapi mungkin korang tak nampak dengan jelas peti ais ni bersih. Tapi aku sangat-sangat teruja untuk tunjukkan dengan korang bersihkan kitchen. Tengok sini. Ini aku sengaja kasih dia berlapuk. Ini aku sengaja kasih dia nampak macam tak berapa bersih. Boleh nampak tak kat sini? Kotor kan? Sembuh saja. Sebab apa? Stainless steel ni dia bahaya sikit tau. Stainless steel ni dia bahaya sikit. Bukan semua barang-barang pencuci boleh bersihkan barang stainless steel. Sebab ada setengah barang stainless steel, ada setengah pencuci. Bila kita bersihkan barang stainless steel kita akan jadi lebam ataupun dia akan jadi tak cantik. Okay. Tapi yang ini, nama pun multi-purpose. Stainless steel boleh, besi boleh, meja boleh, semua boleh. Kau nak sini. Lepas lap, kau nak dalam ni. Okay, kita sembuh je. Singki-singki ni. Lap. Terus jadi kilat cantik betul. Betul tak? Terus jadi kilat cantik terus singki ni. Fish, serius ah. Ni. Sini semua ni. Sembuh je. Ha. Pak, terus jadi kilat cantik sini. Berkata dah aku jadi kan. Okey, tak apalah macam ni. Aku nak settlekan kitchen luar aku ni. So yang ini beg kuning, tekan button beg kuning, korang grab sekarang ni. Ini confirm korang puas hati, harga dia pun tak mahal mana pun. Kalau korang nak jimat, korang beli yang 3 set terus macam ni. Okey, sebab 3 set ni dia jadi lebih. Kakak, saya minta tolong sangat.